Sejak dahulu lagi, industri hiburan di Malaysia penuh dengan bakat luar biasa, dari lakonan hinggalah kepada nyanyian. Namun di sebalik kilauan gemelapan dunia seni ini, ada segelintir artis yang tidak lari daripada tragedi dalam hidup mereka. Sebelum ini kami ada menghasilkan salah satu tragedi seperti artis Malaysia yang jatuh miskin. Jadi di dalam video kali ini, 6 tragedi artis Malaysia yang menyentuh hati. Rasanya tidak salah jika dikatakan perjalanan kes Benji, anak kepada pelakon Azin Irdawati, lebih menarik daripada mana-mana tertuduh kes dadah, kerana selain status selebritinya, perjalanan kes ini mempunyai pelbagai insiden yang menyayat hati. Ini merupakan antara yang panas dan kontroversi dalam dunia seni tanah air. Khairil Benjamin Ibrahim, 37 tahun atau lebih dikenali sebagai Benji, dan rakannya Raja Sharif Hidayatullah dihadapkan ke Mahkamah Magistrat Muar kerana mengedar dadah. Benji merupakan pelakon berbakat besar melalui kehidupan yang tragis apabila beliau dijatuhkan hukuman penjara selama 11 tahun 3 bulan selepas didapati bersalah oleh Mahkamah Daerah Medan, Indonesia kerana disyaki memiliki dadah seberat 4.5 gram pada tahun 2017. Ketika itu, pelakon veteran Allahyarhamah Azin Irdawati sedang bertarung dengan kanser payudara tahap 4, tetap hadir ke perbicaraan demi anaknya sebelum menghembuskan nafas terakhir. Lebih menyedihkan apabila surat benci yang ditulis dalam bahasa Inggeris itu meluahkan perasaannya di sana, serta mendakwa beliau mengalami masalah asma yang kritikal, ekoran keadaan sel yang teruk, dan meminta bantuan kewangan daripada ramai artis sehingga mereka membuat aduan. Ia kerana Benji bukan warga Indonesia, jadi kos rawatannya di sana sangat tinggi. Sepanjang berada dalam penjara, beliau sempat khatam Al-Quran dan menghabiskan masa dengan amal ibadah sebelum menghembuskan nafas terakhirnya di Hospital Indonesia. Pemergian Benji pada usia 42 tahun akibat komplikasi asma diratapi oleh rakan-rakan artis serta sahabat handai. Siapa masih ingat dengan kisah tragis yang menimpa penyanyi Along Spon, popular dengan lagu Rindu, Rindu Sarina. Along atau nama sebenarnya Sabil Malik Syafi, iaitu vokalis utama kumpulan Spon, dilaporkan hilang selama 10 hari. Pelbagai spekulasi yang timbul mengenai kehilangannya mula terjawab apabila pihak polis menjumpai mayatnya di dalam sekarung guni. Penyanyi itu telah diragut nyawanya oleh bekas anggota polis akibat cemburu. Suspek kini telah dibebaskan selepas menjalani hukuman penjara selama 33 tahun. Kes tragis Along Spon telah memakan masa selama 10 tahun untuk selesai. Terdahulu, keluarganya turut mengalami kerugian kira-kira RM300,000 akibat panggilan palsu mengenai wang tebusan penculikan Along Spon. Dulu lagi saya dah maafkan. Dulu lagi. Bukan baru ni, dulu lagi. Tak apalah, apa yang terjadinya adalah ketentuan Allah. Kan? Siapa-siapa pun tak boleh. Allah dah tentukan macam tu lah. Zaitun mula mencipta nama apabila menjurai juara lagu pada tahun 1987 dengan lagu popularnya Menaruh Harapan. Semenjak itu, beliau berada di puncak populariti kekayaan dan glamour. Namun tragedi meragut segala-galanya dari hidup wanita yang penuh warna-warni itu. Meskipun kemalangan yang meragut nyawa anak tunggalnya, Azirwan Abu Bakar, sudah lama berlalu, iaitu pada tahun 1990. Namun kesannya terhadap penyanyi ini masih segar hingga ke hari ini. Malah beliau juga sering diumpat dengan kata-kata yang menyakitkan hati, seperti tidak siuman akibat kemalangan tersebut, termasuk sering lupa mengingati lirik lagu. Saya tak gila, saya normal. I can sing. I cuma lost memory. Mengaji pun jangan tengok tajwid saya betul. Alhamdulillah. Especially kalau saya semayang ketika sujud, saya tinggalkan arwah anak. Orang boleh cakap kehilangan tu macam mana kan. Bagaimanapun, Zaitun tidak mengambil hati dengan kata-kata keji itu. Baginya, kenangan bersama anak tunggalnya akan menjadi memori paling indah buatnya selepas diberikan anugerah cahaya mata sebelum kembali kepada Sang Pencipta.
Sarah Raisuddin, seorang penyanyi dan pelakon terkenal Malaysia, meninggal dunia pada 9 Ogos tahun 2021 akibat komplikasi jangkitan COVID-19. Tragedi ini berlaku ketika beliau sedang mengandung 8 bulan. Suaminya mendedahkan bahawa Sarah dimasukkan ke hospital selepas tahap oksigennya menurun. Pihak hospital terpaksa melakukan pembedahan kecemasan untuk menyelamatkan bayi dalam kandungan. Anak mereka, Ayas Afan, dilahirkan dengan selamat. Namun Siti Sarah tidak sedarkan diri selepas pembedahan dan akhirnya meninggal dunia beberapa hari kemudian. Pemergiannya yang mengejutkan sebagai artis berbakat dan isteri serta ibu penyayang membuat seluruh rakyat Malaysia berkongsi kesedihan dan mengaminkan doa-doa yang indah buat Allahyarhamah. Ibu dah tak balik lah. Ibu dah tak ada. Ibu tak akan balik kan? Anggota kumpulan boceh yang kini tinggal berdua, iaitu Fat dan Aceh, akan memastikan Hamzah tidak kehilangan kasih seorang bapa. Walaupun Abam sudah tiada, hubungan kekeluargaan di pupuk mereka selama ini kekal erat. Abam meninggal dunia secara mengejut di kediamannya pada usia 32 tahun. Pemergian Abam dirasai ramai pihak, sehinggakan jenazah Abam yang diziarah lebih 2,000 orang. Video Hamzah menyanyi sambil menyusun gambar arwah membuatkan ramai netizen sebab kerana dia tidak sempat menikmati kasih sayang ayahnya. Ramai yang mendoakan agar Hamzah membesar dengan sihat dan menjadi anak soleh. Ayah dari Ika Saika. Abam dikenali bukan hanya sebagai pelawak, tetapi juga seorang yang pemurah dan banyak melakukan amal jariah tanpa pengetahuan orang ramai. Namun, masih ada pihak yang memperkecilkan gelaran soleh yang diberikan kepadanya dengan mendakwa rezeki pelawak itu haram sehingga mencetuskan kemarahan ramai. Belum reda lagi rasa duka serta sedih terhadap pemergian pelawak Abam Boceh. Muncul pula krisis dalam kalangan ahli keluarga arwah berhubung isu pembagian harta dan hak warisan. Balu kepada Allahyarham, Abam Boceh iaitu Siti Nur Hidayah telah memfailkan saman fitnah terhadap Ali Putih kerana menggelarnya sebagai binatang. Kerana ketika Nur Hidayah ditemu ramah memberitahu segala harta peninggalan itu diuruskan oleh Ali dan keluarga arwah dan nasib isteri dan anaknya tidak terbela sehingga menyebabkan hubungan kekeluargaan menjadi retak seribu. Namun begitu, perkara ini akhirnya diselesaikan secara baik apabila Ali Putih membuat permohonan maaf secara terbuka kepada kakak iparnya. Hanya bertemankan air mata. Kini engkau telah pergi jauh dari kami. Perlu diingat yang Abadika Tragedy merupakan antara lagu popular HPDC yang dirakam pada tahun 2000. Itulah yang dilalui penyanyi Ali apabila diuji dengan masalah kesihatan serta melihat isterinya menderita sedangkan tanggungjawab terhadap anak-anak masih besar. Walaupun redha, Ali tetap terkejut dan tidak menyangka Allahyarhamah isterinya berusia 53 tahun pergi secepat ini. Meskipun beliau sudah diberitahu doktor mengenai kanser payudara yang dihidapi arwah isterinya. Terdahulu, Ali dimasukkan ke Hospital Saidijaya untuk menerima rawatan paru-paru berair dan jantung lemah. Bagaimanapun, beliau sudah dibenarkan keluar hospital dan kini berehat di rumah. Untuk meringankan beban kewangan Ali, 3 motosikal termasuk Yamaha RXZ miliknya berjaya dijual dengan harga RM50,000 menerusi siaran langsung TikTok sempena jualan amal barangan peribadinya. Jualan amal itu turut menampilkan barangan peribadi seperti baju,
Topik Black Platinum disaksikan lebih 5,000 penonton. Kita nak jual untuk bantu Abang Ali dalam kos rawatan Abang Ali dan juga untuk bantu kehidupan Abang Ali, insya-Allah. Jadi kita akan buka peluang kepada semua yang berminat untuk dapatkan motor koleksi Abang Ali. Ada motor Panther, ada motor RZ, RG Sport dan juga skuter B100, insya-Allah. Kita akan buat live secara besar-besaran. Kaset lama, CD lama, glove Abang Ali, jaket Abang Ali, baju lama kita akan buka semua, insya-Allah. Kita sama-sama bantu Abang Ali. Terima kasih kerana menonton video kami, tapi jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng.